Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini adalah 1 Syawal 1447 Hijrah bersamaan dengan tahun 2026. Untuk raya kali ini, kita orang bertemakan Baby Blue. Jarang sekali aku pakai baju Melayu Teluk Belanga. Ini adalah baju Melayu Teluk Belanga daripada Putih RTW. So raya kali ni dia agak suram sikit sebab selalu pagi raya semua ada kan. Tapi kali ni aku dan adik perempuan aku saja ada. Kakak aku lambat sikit. Adik lagi aku dia raya dekat belah wife dia. Sekarang pun dah pukul 8 pagi. Aku nak bersiap nak pergi surau dekat depan rumah aku ni. Disebabkan minyak naik, aku pergi surau saja. So lagi jimat lah kan. Jom, let's go. الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. Alhamdulillah, solat dah settle. Tadi solat start pukul 8.30 dan habis pada tepat waktunya. Sekarang aku nak pergi makan dulu. Lepas tu bersalam-salaman, ambil gambar sikit. Lepas tu kita gerak ke lokasi yang nak dituju lah. Di pagi hari raya kali ini, pada tahun 2026, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Bagi siapa yang mengenal aku, rapat dengan aku, maaf jika ada salah silap, andai kata terkasar bahasa ataupun salah kata, aku minta maaf sangat-sangat. Semoga korang maafkan aku. Apa ni? Okay. Lemang ambil ramai orang Arab. Mana lemang ambil ni? Atuknya orang termakan dekat Mas. You want eat? You want eating? Nah, sini. Come here, baby. Sikit depan tu lah, Mami. Oh ya? Yeah. Ni nyuruk kat bilik ajar. Awak. Mana? Nanti tak ada. Okay, ni minta maaf kalau ada buat salah silap terkasar bahasa atau membuatkan hati berceduri. Saya minta maaf. Halakan maka minta abang apa semua ya. Ya. Pukul duit. Minta maaf. Saya abang minta maaf kalau ada terkasar bahasa, salah kata membuat yang terjadi saja. Ya, abang minta maaf. Halakan maka minta abang ya. Yang pertama juga ya, doakan semoga abang murah rezeki, dapat jumpa orang yang baik-baik, jaga iman, okey. InsyaAllah murah rezeki, insyaAllah. Salam. Cakap Cakap apa? Pak Ngah. Minta maaf Pak Ngah. Asal. Kalau ada salah silap, kasar bahasa, buat Pak Ngah marah. Aisyah minta maaf tau. Dah buka dah belum? Okey, cium. Cium. Sini sikit. Sini. Oh, dengan Pak Ngah. Ni sana. Okey nah. Ini salam. Ni. Pak Muji. Tangan kanan. Okey. Salam, cium. Okey, cium sikit. Cium. Wah, banyak dia dapat. Panas weh. So, settle semua. Jom kita gerak beraya ke rumah saudara mara. Let's go. Rumah first. Ya. Apa ni? Okay, so lalang singgah dekat rumah cousin aku dekat BSP tadi. So aku search dekat Google Map, ada satu tempat yang sesuai untuk ambil gambar outdoor. So dekat IJM Rimbayu. So dekat sini memang ramai juga ambil gambar. Sekarang cuaca agak panas, so aku punya parents tak dapat nak ambil gambar sekali. Kat sini dia punya environment pun nampak cantik lah. Serius cantik lah. Memang ramai lah ambil gambar dekat sini. Inilah IJM Rimbayu. Okay, dah sampai Kelang. Ini adalah rumah pakcik aku. Okay, so malam ni kita beraya dekat orang kampung aku. Malam ni insyaAllah aku buat rumah. Tengok tu, meriah abang.
Nampak? Nampak. Amin. Okay, rumah yang lebih terakhir kot. Okay, next rumah makcik aku ni. Let's go. Okay, so inilah rumah yang terakhir untuk raya hari pertama 1 Syawal 1440 Hijrah. Aku rasa itu saja untuk vlog aku. Ya, terima kasih. Selamat raya. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.